نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yang saya muliakan seluruh jawatan kuasa Surau Al-Jalil, Sahibul Fadilah, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, para asatizah dan seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat bertemu sekali lagi dan insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita iaitu daripada kitab Amalan Sunnah Sehari-hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita berada pada pertemuan yang sebelum ini. Kita berhenti pada muka surat ke-108 yang mana kita telah menamatkan antara sunnah ketika mana di dalam solat selepas membaca Al-Fatihah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan surah-surah yang lain pada 2 rakaat yang pertama dan tidak membaca surah selepas Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan begitu juga kalau rakaat yang keempat. Jadi itu adalah sunnahnya dan disebutkan sunnahnya itu adalah kalau membaca satu ayat pun sudah memadai, tetapi yang paling afdal adalah membaca dengan kadar surah yang paling pendek di dalam Al-Quran, iaitu dengan membaca 3 ayat. Kerana beriktibar daripada surah yang paling pendek, iaitu surah Al-Kawthar sebanyak 3 ayat, maka yang paling baiknya apabila seseorang itu dia nak membaca surah selepas Al-Fatihah, yang terbaiknya adalah dengan membaca 3 ayat. Baik. Kita terus pergi kepada perbahasan seterusnya, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Apabila dah baca Al-Fatihah, kemudian sunnahnya juga membaca surah selepas itu pada rakaat pertama dan kedua, maka kita pergi kepada perkara yang seterusnya, iaitu seseorang itu apabila dalam salat maka dia akan rukuk. Dan apakah sunnah-sunnah yang ada di dalam rukuk itu? Maka penulis menyebutkan poin yang pertama di situ, disunnahkan meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut seperti orang yang sedang menggenggamnya dengan merenggangkan jari jemari tangan. Maka itu adalah bentuk keadaan di mana seseorang itu dalam keadaan sedang rukuk. Tapi tuan-tuan, sebelum itu saya nak bawa kepada tuan-tuan, apabila seseorang tu bila dia dah habis membaca surah selepas Al-Fatihah, bila dia nak turun untuk rukuk itu, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fiqh, khususnya di dalam mazhab kita, masa nak turun itu adalah turun nak rukuk itu disunnahkan untuk takbir. Sebab tu kita bertakbir Allahu Akbar, kemudian dalam masa yang sama kita rukuk. Maka itu adalah yang kita sebutkan sebagai sunnah juga. Begitu juga disebutkan di sini sunat juga tidak menyambung takbir dengan bacaan. Maksudnya ketika mana bila orang kata apa, satunya bila dah habis surah tersebut, maka berhenti sekejap sebelum untuk turun. Maka sunnahnya adalah dengan berhenti, memberikan sedikit masa baru Allahu Akbar. Dan tidak perlu bila habis je surah tersebut terus Allahu Akbar. Tak. Disunnahkan untuk ada, orang kata apa, waktu untuk berhenti seketika dan kemudian barulah turun untuk rukuk. Dan begitu juga ketika mana turun itu disunatkan juga untuk mengangkat takbir. Selain daripada sebut Allahu Akbar, maka masa kita turun tu juga kita Allahu Akbar, kita turun untuk rukuk. Baik. Maka saya bacakan semula, selepas itu pada poin yang pertama ini disebutkan oleh penulis keadaan bagaimana keadaan seseorang itu rukuk, iaitu tangannya itu berada pada lututnya. Ketika mana dia turun tu, bila dah habis turun tu, tangan itu berada di lututnya. Dan perkara ini sebenarnya berdasarkan daripada hadis Abi Humaid
radhiyallahu an, yang mana dia menyebutkan, aku adalah orang yang paling hafal dengan solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia ni yang paling mahir. Dia nak kata dia ni boleh tahu gerak-geri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Maka dia sebutkan apa? Ketika bertakbir, aku melihat beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Maksudnya sejajar dengan bahagian bahunya. Kemudian jika rukuk, beliau meletakkan dengan kuat kedua tangannya pada kedua lututnya. Maksud kuat di situ menggenggam. Dalam keadaan bentuknya menggenggam. Kemudian beliau meluruskan punggungnya. Dalam hadis Abi Mas'ud radhiyallahu an disebutkan, dan beliau merenggangkan antara jari-jarinya hingga ke belakang lutut. Maksudnya bukan rapat masa berada di dalam posisi rukuk itu ketika memegang lutut, tetapi direnggangkan. Maka Nabi genggam dengan keadaan jari jemari Nabi SAW meregangkan jarinya dan menggenggam lututnya. Dan kita boleh lihat juga, perawi juga menyebutkan bahawa kemudian beliau meluruskan punggungnya. Baik, nak fahamnya kita